Yang aku punya ni 150 watt. Terang lagi pada yang 105 tu lah. Aku tak tahu sangat pasal perbezaan dia. Sebab aku terus beli 150 kan. Mungkin lagi tinggi dah brightness dia. Tapi satu je yang aku sonok sikit pasal benda ni. Sebelum ni aku hilang remote ni. Tapi aku baru tahu yang aku boleh control pakai app je. Tengok. Jadi yang betul takut kalau hilang remote. Ni lah backup dia. Mudah geng. Aku pun memang syok lah pakai lampu ni. Banyak membantu lah aku dalam buat video kan. Bantu minyak geng. Aku recommend lah siapa yang baru start nak buat affiliate, nak cari lampu, nak cari lighting yang baik, aku rasa terus jump ke yang 150 watt ni. GS Sleepbox. Murah pun murah. Betul geng, tak menyusah. Terus jangan beli yang lampu murah. Nanti hampa duk update upgrade. Alah, lampu jadi banyak. Yang guna satu. Okay. Tengoklah gambar kuning tu, murah lagi. Nanti kawasan lama nanti dia naik harga. Cepat sebelum anda ketinggalan. Okey.